Apa 4 vitamin yang penting untuk masalah osteoporosis? Dah ada masalah tulang rapuh, mungkin dah scan dah tulang, tapi belum terlambat untuk kita bina balik tulang baru yang lebih baik dan atasi simptom-simptom yang datang dalam osteoporosis ni lah. Jadi first time tengok video ni, saya nak minta anda untuk klik butang subscribe dan komen saya dah subscribe. Kalau nak dapatkan mana-mana produk ni, yang penting ialah halal, bebas bahan kimia dan teknik pengambilan yang betul. Boleh hubungi link yang saya sediakan di bahagian description dan juga dekat bio saya. Baik, saya akan share satu persatu. Okay, yang pertama sekali ialah kalsium lah. Kalsium ramai orang tahu sebab itu adalah mineral asas untuk membentuk tulang. 60% tulang dibentuk daripada kalsium yang kita ambil. Cumanya kalau nak kalsium tu betul-betul masuk dalam tulang, mesti ada vitamin D, dan kalau nak tulang tu kuat, mesti ada magnesium. Jadi nak tak vitamin magnesium, kalsium, vitamin D yang semula jadi, bukan daripada bahan kimia, boleh dapatkan daripada kami. Itu yang pertama. Yang kedua ialah omega 3. Omega 3 ni apa yang dibuat? Kita ada sakit tulang, dia bukan tulang saja tau. Dia ada juga otot-otot kan, bahagian struktur sendi yang ada kat situ. So jadi kita nak elak daripada rasa sakit tu. Sakit tu sebenarnya adalah keradangan. So keradangan perlu kepada omega 3. Omega 3 daripada minyak ikan, bila kita ambil dia akan bantu untuk sebagai ejen anti radang. Kuatkan pertahanan sel kita tu supaya tak mudah sakit, tak mudah radang. Cumanya ada orang cakap omega 3 ambil daripada tumbuhan sebab tak ada logam berat. Betul. Tapi omega 3 daripada tumbuhan dia tak cukup elemen yang betul-betul tubuh kita nak untuk anti radang, iaitu EPA dan DHA. Dia EPA dan DHA ni kita dapat sikit lah. So kalau boleh ambil daripada minyak ikan yang mesti disuling 3 kali. Bila suling, jadi memang tak ada logam berat, memang super selamat. Dan yang saya supply ni adalah yang ada kajian 10 tahun pengambilan, tak ada side effect, malah jauh kesihatan lebih baik. Dan satu lagi ialah saya cadangkan polyphenol blend. Polyphenol blend ni apa kerja dia? Dia adalah untuk melindungi setiap sel kita. Dia akan bantu untuk bagi fungsi sel yang mantap macam kita muda-muda dulu. Dia akan bantu untuk baiki kerosakan sel-sel pada tulang dan otot kita, sendi kita dengan lebih cepat. Itu fungsi polyphenol blend. Sangat-sangat bagus, sangat powerful. Jadi kalau nak dapatkan mana-mana produk ini ataupun nak dapatkan semuanya, nak sesuaikan dengan bajet anda, senang aja. Klik link di bahagian description dan ataupun tengok link dekat bio saya. Assalamualaikum.